Hamzah binti Anwar. Tapi boleh panggil Mama Su lah. Panggilan glamour lah kat sini. Okey. Rutin harian sebagai peniaga ya? Okey. Selain berniaga, Mama Su ni adalah seorang penjawat awam. Okey. Kalau setiap hari, hari bekerja, okey, 8 hingga 5 waktu di tempat kerja lah. Okey, balik kerja, memang waktu buat roti apa semua dekat sini lah. Maksudnya dalam pukul 6 sehingga malam lah. Sehingga malam tu dalam pukul 12 macam tu lah selalunya. Okey, itulah rutinnya. Tapi untuk Sabtu Ahad, rutin itu terlebih sikit. Sebab kita kadang-kadang nak untuk masuk pasar malam, pasar pagi, jadi kita kena awal sikit. Dalam pukul 3 kita dah start bakar roti. Macam tu lah. Untuk hari bekerja 6-12 waktu buat roti. Untuk weekend awal sikit lah, awal pagi. Rutin saya berbeza lah sebab saya memang bekerja sendiri. So saya mungkin partner kepada Puan Rasliza lah. Nama saya Nur Azilam Zamsudin. Saya rutin harian saya biasanya memang tunggu Puan Rasliza balik. Dan kita akan mula start biasanya dalam pukul 6 macam tu. Sehinggalah pukul 12 lah. Selalunya pukul 12 tu dah siap lah semua. So rutin harian dia macam biasalah. On semua biasanya belah petang ni kita memang buat bancuhan saja. 6 petang buat bancuhan saja. Ya. Setiap hari. Sebab hari. kita buat frozen dough. So kita buat bentuk semua dan kita simpan dalam freezer. Bila tiba hari pasar, sebab kita masuk 3 pasar. Hari Rabu pasar di Koyan, Sabtu Ahad di sinilah, Ahad pagi pasar Pekan Sehari. Jadi untuk roti, untuk mudah, untuk cepat kita bakar, untuk kerja masa, memang kita buat frozen dough. Simpan dalam freezer. Bila sampai masa nak pergi pasar, kita keluarkan je, kembangkan, bakar. Okey, permulaan kami lah ya. Okey, permulaannya hanya Cik Lat ni lah. Dia keluar modal semua. Permulaannya jual bahan-bahan bakery. Permulaan dia balik ke sini selepas semasa PKP. Okey, permulaannya memang dia seorang je lah, sebab buka kita hanya tolong je lah. Dia seorang je sebab jual bahan-bahan buat kek, bahan-bahan buat roti kan. Okey, semasa dalam proses membantu penjualan bahan-bahan tu, Mama Su bincang ni dia. Daripada kita tunggu customer datang beli barang yang tak kadang-kadang ramai-ramai lah, kadang-kadang tidak, kita menunggu kan. Apa kata kita buat sesuatu, masa tu lah terdetiknya kita buat roti lah. Okey, kita dah decide buat roti. Memang dua-dua tak ada basic, tak pandai pun, memang tak pandai pun nak buat roti sebelum ni. Jadi dia, sebab kelebihannya daripada Lat, sebab dia bekas manager Bread Talk, kedai roti kan dekat mall kan. Okey, jadi kelebihan tu lah kita ambil, kita call balik dia punya staff. Kita belajar dalam phone online. Itulah belajar buat roti. Sambung. Okey, belajar buat roti sampailah kita yakin kita buat roti tu dah ada rasa, dah kita rasa boleh jual. Okey, kita bermula dengan COD. Okey, kita ambil order, kita hantar ke rumah sewaktu PKP tu. Kan PKP kita tak boleh keluar sesuka hati kan. Jadi kita ambil order, kita hantar ke rumah. Macam tu lah. Super juga macam dia lah, yang barang tak boleh cerita lah sebab tak kena-mengena kan. Sekarang kita cerita pasal roti sebab kita dua bergabung. Dari segi dia punya masalah dan cabaran lah. Dari seginya mula-mula tu, untuk kita memang, saya memang kerja dalam bidang bakery, tetapi saya bukan buat roti. Saya cuma manage people saja. Saya cuma pantau staff semua saja. Tapi saya ambil tahu setiap apa staff saya buat, saya tengok, saya belajar. So saya tahulah macam membakar semua saya tahu. Sebab masa dekat Roti Boy dulu saya memang pandai membakar roti lah. Saya trainer untuk bahagian staff untuk membakar roti lah. Tapi dari segi bancuhan bukan saya. Okey. Itu satu cabarannya lah. Kita memang nak cakap lah, mula-mula bancur tu kita buang berkilo-kilo tepung, memang buang. Buat keras sampai roti tu dah jadi lembut, barulah kita berani nak jual. Dia orang semua memang puas anak-anak Mama Su ni rasa rotinya. Jadi tester kami. Ya, kami buat roti bagi dia orang rasa. Sebab memang kita tak ada basic langsung, memang tak tahu langsung pun buat roti kan. Jadi kita belajar hari-hari buat sampai kita rasa okey, start kita jual. Sampailah sekarang. Tapi
sebelum masuk pasar tu pun banyak cabaran juga. Nak masuk ke pasar tu pun cabaran juga. Sebab dia nak kena jual benda yang orang lain tak dijual. Tapi bonusnya kat situ kami sebab tak ada orang jual roti kat pasar. Jadi kita mudah masuk. Cabaran, nak kata lebih-lebih cabaran yang macam teruk-teruk sangat tak ada lagi lah setakat ni. Cabaran kita biasa macam kita macam ni lah, kejar masa tu. Okey, permulaannya perniagaan roti kami ni memang bermula dengan COD lah. Okey, kita ambil order dan kita hantar. Okey, bila kita dah masuk pasar, kita dah masuk pasar, kita perluaskan juga lagi, kita buat biskut raya. Okey, bila time raya, kita akan buatlah ada dalam 6 ke 7 jenis biskut raya. Okey. Untuk macam roti pun kita ada ambil tempahan. Maksudnya kalau ada sebarang majlis kan orang nak tempah roti, okey, kita terima. Kalau sekolah-sekolah pun semualah ada majlis ke, ada nak buat sebarang ni lah, sebarang majlis kita terimalah. Jadi kalau untuk persediaan persediaan kita beri roti apa semua, kita ikut pada customer lah. Kalau dia kata dia nak bungkus terus ke apa, nak masuk dalam tray pun kita ikut lah. Jadi sebarang tempahan tu kena awal lah, macam seminggu awal ataupun paling tidak 3 hari lah awal kena maklum kepada kami. Itulah biskut raya. Tapi ia nak tambah sikit roti and biskut raya. Tapi biskut raya memang seronok lah juga. Kalau time raya memang seronok jugalah. Cabaran ni pun seronok juga biskut raya. Sebab kita maksudnya bukanlah roti saja. Baru teringat biskut raya pun buat. Okey, kita 7. Siapa? Okay, biskut raya kita buat dalam 7 jenis. So kita punya yang betul-betul best seller kita ialah tak nanas cheese bar. Itu memang tahun ni saya punya rekod ialah 500 balang. Alhamdulillah rezeki kami. 500 balang. So lepas tu kita ada yang London, semperik, crispy cheese, tak gulung, sarang semut. Apa satu lagi? Tak ingat daripada raya sendiri dah. Yelah, antaranya lah. Cornflakes. Ya. Okey, disebabkan kami berdua ni memang kawan baik daripada sekolah. Daripada kita orang sekolah menengah dulu. Jadinya sama-samalah kami ni. Dan macam Mama Su sendiri, Mama Su pula ada tanggungjawab. Ada tanggungjawab anak-anak. Anaknya 6 orang. Jadi tulang belakangnya pun memang 6 orang jugalah ya. Kita fikir juga untuk 6 orang tu. Okey, untuk kalau kami berdua sebab memang kenal daripada kecil, jadi untuk buat bisnes ni mudahlah. Mudah. Sebab kita boleh komunikasi. Kalau kita gaduh macam mana pun tak ada masalah. Sebab kita dah kenal. Bincang. Memang kata orang cabaran dia memang macam ni. Nak cerita pasal cabaran ni. Seorang memang dah bidang bakery, okey dah tahu macam mana SOP apa semua. Seorang ni tak pernah langsung. Jadi dia akan berbeza pendapat di situ. Kan? Cabaran yang untuk kita orang ni yang bekerjasama nak tulang belakang ni, itu cabaran dia. Sebab kita tak boleh nak masuk mula-mula. Sebab tak faham. Jadi bila kita dah asyik berbincang, bergaduh apa semua tu, bila kita dah faham, okey dia, tak masalah. Jadi sekarang ni masing-masing kita macam okey. Like ada side family dia. Okey, tanggungjawab dia. Macam masuk side family anak-anak. Betul tak? Jadi tulang belakang kita berdua keluarga lah yang paling utama. Kan? Lepas tu kita sesama kita lah. Jadi kita apa benda kita nak buat, apa benda kita nak rancang, kenalah. Kena tulis lah juga sebenarnya. Sebab orang SOP ni. SOP dia kena ada perancangan dia yang betul-betul kan. Jadi kita ikut macam tu lah. Okey, sebabkan kita ni bisnes roti ya. Kalau nak kata bagi impak sangat tidaklah, tapi okey, bila kami masuk pasar jual roti ni, impak dia paling besar apa? Orang cakap, wow, duduk kampung tapi rasa roti mall. Yang tu. Sebab apa? Sebab macam ni lah, kita buat roti, bahan kita memang premium. Bila orang tanya macam mana boleh buat roti yang sedap, kita tak tipu. Memang kita jual, memang kita buat guna barang yang mahal, harga dia. Sebab kita guna butter yang pure butter, yang mahal. Jadi kita guna tepung pun. Sebab tu bila orang petikaikan kenapa awak jual mahal, orang ni jual murah. Kami memang tak boleh nak jual murah. Sebab kita punya barang pun, ya Allah. Butter saja beribu kita. Cabaran jugalah sebabnya dari segi harga, kami susah nak kontrol. Sebabnya barang-barang yang kami guna premium. Jadi ni untuk dapat barang-barang tu dekat sini,
nak cari supplier tu agak susah lah. Macam tepung, kami bisnes kecil. Tapi kalau beli dengan lori, kena nak 15 paket. Mana nak letak? So, jadi bila beli dengan kedai bakery lain, dia harga akan tinggi lah. Tapi kalau kita beli direct macam daripada supplier, dia akan jadi murah. Tapi kita orang tak mampu nak tanggung kuantiti tu terlalu banyak. Jadinya dari situ tu kos dia akan naik sikit lah. Berbeza kalau beli direct dengan lori lah. Okey. Bila kita bermula dengan cabaran dia, selalunya masalah kewangan lah. Kewangan sebab kita nak bermula tu kan. Sebab kita bukan ada modal yang besar pun. Kita kan tadi beli pun step by step kan. Okey. Untuk orang yang minat atau tu nak menceburkan diri dalam keusahawanan ni, memang dia betul-betul ada minat, passion yang tinggi lah. Sebabnya kalau setakat nak cuba-cuba nak main-main, memang tak boleh buat. Kita dia memang tak boleh buat. Kalau dia betul-betul nak buat, betul-betul dia nampak ahli tuju. Sebab kita buat ni bukan nak untuk sekadar nak viral je, nak sekejap je. Maksudnya macam okey lah kita buat-buat suka-suka, nak bisnes suka-suka, memang tak jadi. Memang tak jadi. Tapi kalau kita pandang jauh sikit, ke depan sikit, insya-Allah boleh. Sebabnya benda kalau kita nak buat, kita kena buat betul-betul. Kalau kita cakap tak ada, saja-saja je nak buat-buat set income, tak jadi. Tak jadi, tak akan jadi. Dia kena betul-betul, Pak, kau memang nak buat, kau memang nak buat. Okey, bila sampai satu tahap tu, okey, macam Mama Su ni dah berumur sikit lah ya. Dekat-dekat 50 dah. Selalu kadang-kadang argue juga dengan Lek ni. Ya, cakap cukup dah sampai 50 lah aku buat ni sampai. Tapi sebenarnya tak pun. Sebab dia memang suka. Okey, permulaan tak tahu ni, permulaan tu kita macam susah lah sebab tak tahu kan. Bila kita dah makin lama, makin buat, hari-hari buat apa semua, dia jadi seronok tau. Bila kita jadi seronok, kita akan buat betul-betul, kita akan kira betul-betul, kita akan ikut SOP betul-betul, dia jadi betul-betul. Tu je. Jadi awak kena serius, masa awak kena korban sikit lah. Lepas tu, jangan main-main lah. Buat je. Walaupun ada macam halangan sikit tu, tak apalah. Kita biar je. Kita pergi je dengan kita punya matlamat tadi. InsyaAllah boleh. Kalau betul-betul nak masuk bidang perniagaan ni, betul-betul hati nak kena kuat lah. Saya daripada saya kerja, saya berhenti kerja, saya mulakan perniagaan. Mula-mula tu memang koyak lah sebab saya tanggung rugi untuk sebenarnya yang bisnes alat bakery tu lebih kurang dekat 40,000. Saya tak ada buat loan, saya memang bermodalkan diri saya sendiri. Jadi saya cakap, memang terduduk masa tu. Jadi kita nak start balik. Macam mana? So masa tu cakap, memang tak tahu nak cakap lah. Duit dah hilang banyak kan. Kita nak start balik macam mana ni? Lepas tu cakap, tak apa, slow-slow. Kita cari sewa kedai yang murah. Lepas tu usahalah memang push. Memang masa tu memang habis lah. Temenung tu dah habis lah. Temenungnya letih lah. Nak kira duit dalam bank pun dah letih lah. Lepas tu kita cakap benda dah lepas. Yang penting semangat nak kuat, nak bangkit balik. So kita kena fikir macam mana nak buat. So kita kena faham environment raut ni, apa yang patut kita buat. Rupanya environment raut tak boleh niaga kedai. Kita kena masuk pasar. Saya niaga pasar baru hidup. Saya duduk kedai, saya letak roti kat depan, monyet datang ambil lari. Ya, monyet itu realiti. Ya, realiti. Jadi bila kita masuk pasar, orang dah kenal roti kita, alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Hai. Saya Mama Su. Saya Lat. Kami owner Fluffy Buns. Ini kisah kami.